My resources cache 411. More up. Microphone off. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to Rezaria Gaming Channel. Okay, sihat-sihat semua ya. Okay, dah banyak dah konten-konten yang aku dah upload dekat channel aku Rezaria ni. Sebelum ni memang aku ada buat, dah buat apa, channel lah sebenarnya, tapi cerita tu panjang, nanti aku cerita. Okay, ni kira akaun baru aku lah. Tak ada baru sebenarnya, dah berapa bulan dah berpula, bukan tahun dah kan. Jadi so sebenarnya apa cerita hari ni, aku nak buat apa? Nak buat tutorial Lost Vault. Okay, semalam ke beberapa hari yang lepas aku buat short, aku ambil hadiah. Okay, jadi sebenarnya Lost Vault ni apa? Okay, aku terangkan sikit demi sedikit, tapi mungkin nanti kau akan faham lah. Maaf ya, aku tak berapa nasihat. Tak apa, sekejap, tunggu je. Okay, sekarang ni aku dah bersemangat. Okay, sebenarnya Lost Vault ni game apa sebenarnya? Okay, dia game online game. Okay, game online. Jadi korang kena ada wifi atau data, kena ada pakai, kena connect lah. Jadi so game Lost Vault ni macam mana sebenarnya? Dia RPG game tau. Dia RPG game. Jadi so game ni boleh dapat kat mana? Kau boleh cari kat Play Store dan boleh cari dekat App Store. Kena bayar ke? Tak kena bayar. Tapi dalam game ada kena bayar. Tapi kata tak semua. Kalau kau nak beli coin ke, kau nak beli bottle cap ke, okay, water bottle ke, kan, kau boleh belilah. Siapa yang kaya? Okay, so sebenarnya aku nak tunjukkan apa hari ni. Okay, survival tab. Apa yang ada dekat survival tab ni? Survival tab ni kira home screen. Yes, kira macam home screen, macam screen utama lah. Dia punya main menu. Yes, macam tu lah. Okay, aku akan tunjukkan satu-satu. Sebenarnya aku punya karakter ni ada 4. Jadi so aku akan gunakan random. Masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada kekurangan. Okay, sebenarnya Lost Vault ni dia apa? Okay, Lost Vault ni dia apa? Dia macam game. Dia boleh pilih kelas. Dia boleh pilih kelas. Ada 4 kelas. Masing-masing kelas tu ada kelebihan, ada kelebihan dia sendiri lah. Contoh aku sebut lah, macam mage. Okay, mage ni lebih kepada intelligent. Yes, intelligent, kecerdasan. Yes, kecerdasan ni kira macam ketahanan dia tinggi lah. Ketahanan dia tinggi, tak mudah jatuh. Macam tu lah. Jadi so yang kedua ada Ranger. Yes, Ranger. Bukan Power Ranger Bukan yang tu lain. Ini Ranger. Okay, Ranger ni kira macam kita faham, alah, Ranger hutan kan. Kita boleh faham kat situ lah kan. Itulah Ranger. Kira macam penjaga lah, macam tu lah. Okay, jadi Ranger ni apa? Dia lebih kepada kepantasan, kelincahan. Agility. Okay, agility ni memang dia memang fokus kepada satu lokasi, orang kata apa? Satu part je. Tak ada 2 part, 3 part, tak ada. Satu perkara je dia fokus. Okay, dia kelincahan saja. Okay, dan ada tengok jap. Aku lupa sebenarnya, tapi My resource select rewards tab 3 or Rebel 10 point. Rebel. Yes, Rebel. Yang aku pakai ni Rebel lah ni. Okay, Rebel ni lebih kepada apa? Rebel ni lebih kepada attack. Yes, attack. Tak ada kelincahan, tak ada kecerdasan, tak ada intelligent, tak ada apa. Semuanya difokus kepada satu titik saja, serangan, kekuatannya. Jadi string, dia fokus kepada string saja. Okay,
And ada yang keempat, yang last kali ialah knight. Knight ni kita faham satria lah atau pahlawan. Tapi dia fokus kepada dua tau. Dia fokus kepada dua. Dia je yang fokus kepada dua. Yang lain-lain semua satu kan. Yang dia ni fokus kepada dua saja. Lebih kepada string dan endurance. Jadi endurance ni lebih kepada health kita lah, kita punya HP, kita punya darah, kita punya kesihatan lah, nak senang faham. Jadi so yang mana lagi tinggi sebenarnya? Kalau ikutkan dalam game, endurance lah lagi tinggi daripada string. Macam tu lah. Okay, aku ada 4. Jadi so ini aku nak guna Private settings. rebel lah. Double tap to activate. Nak rebel ke mage? Sebab aku punya karakter yang tu bukan mage dah. Dia jadi dah naik subclasses. Subclasses ni kira macam peringkat lah. Dia macam peringkat lah. Dia bukan boleh dapat saja. Nanti aku akan cerita lebih lanjut Okay, aku rasa gunalah druid. Sekejap. Skip settings. Badge reward switch cap. Select badge reward wizard water 3 switch switch button disabled. So badge reward play. Okay, kita ambil hadiah Visit dulu. the game play. Micro 000 more option reward cash 18k auto cap 2 close button. Okay. My resources cash character badge select daily book show spin button spin but reward experience 5 43.2 close. My resources cash 2.82 M bottle cap 39 character speed rate speed words. Okay, sebenarnya tugas apa sebenarnya kita boleh buat dekat Lost Vault ni? Dia ada quest. Okay, kita boleh selesaikan. Contoh dekat sini ada. Use special events mask. Oh, ada special event. Ini kebetulan. Skills. Use spec 150% quest. Kill monsters. Okay, kebetulan hari ni aku record memang betul-betul ada special event. Aku tak tahu ni special event apa sebenarnya. Okay, sebenarnya Lost Vault ni ada special event, okay? Ada setiap, mungkin ada macam contoh Christmas ada lah. Okay, macam Christmas, Chinese New Year aku tak pasti. Chinese New Year tak tahu lah. Ada hari apa tak ingat lah. Ada banyak. Winter season ada. Sambutan apa? Musim dingin kan? Musim dingin, musim panas, musim bunga, musim luruh. 150. Use special events mask. Ini tak tahulah. Ada gambar topeng. Topeng ke topi ni? Use special events mask. Special event. Event. EVENT space mask. Mask. Topeng. Sebut mask. Okay? Words. Topeng lah. Jadi so sebenarnya apa specialnya bila ada special event? Okay, dia ada kira macam bagi special lah. Sebab sebelum macam hari-hari tak ada special event pun kan. Mungkin dapat sikit je pun, dapat XP, dapat duit pun sikit-sikit je kan. Okay, jadi so bila ada special event ni adalah dapat 150% XP, 150% cash. 150% experience, 150% cash. Kan? Betul tak? Jadi so aku nak kena buat quest apa ini? Okay. Dia cakap kat sini. Quest, kill monsters. Okay, kill monster. Lepas tu kat sebelah ni. Bottle cap, 3 reject. Button. Double tap to activate. Okay, untuk reject. Kalau contoh korang tak nak quest ni kan, quest ni macam susah lah kan. Korang boleh reject, tapi kena ada bottle cap, ada 3. Okay. Okay, seterusnya. Progress 0/22. Okay, sebenarnya yang ni kira macam progress kita lah. Okay, lebih kepada progress. Okay, contoh kita memang dah buat kan, nak sambung esok. Contoh tengok, 15/22 contoh. Okay, ni ada apa? Strength.
Okay. 103/103. Okay, ni aku punya string tapi rendah lah sebab aku yelah. Ini druid kan, daripada mage. Kan aku cakap mage dia lebih kepada intelligent. Okay. Armor 2742. Okay, armor. +1. Button. Okay, Double yang ni tap to kita boleh tukar activate. lah. Kita boleh tukar. Nak plus 1 plus 10. Ini untuk kita tambahkan kita punya, contoh yang ni kekuatan lah. Contoh yang Dodge 0. Cash. Intelligence. intelligent. 2294/900. Okay, dah 2000 lebih lah aku punya intelligent. Tapi tak kuat-kuat mana pun. Damage 11,165. 2,000. Damage 11. Magic armor 10,323. +1. Contoh kan, tekan Double tap to activate. +10. dia plus 10. Cash. 365k. Okay. Contoh. Plus magic armor 10,300. Jadi dia guna duit lah, dia guna duit. Damage 2304/910. Okay. Yang ni pun aku rasa kau boleh explore sendiri. Okay. Okay, so skip mana? Item. Items tab. Item ada Items apa? tab. Change frame. Backpack 0/14 sword. Okay, kat sini lah bila korang explore dekat apa, wasteland, korang akan dapat item lah. Contoh macam senjata, equipment lah. Dia akan random lah dapat apa. Dan aku lupa aku nak cakap, setiap item tu ada kata apa, kata tahap. Contoh macam common, biasa, uncommon, tak biasa. Contoh macam lagi kata apa, lagi up lagi daripada common lah, uncommon. Lepas tu tak silap aku rare, langka. Lepas tu epic. Epic ni sekarang ni aku dah dapat epic kan ni, tapi susah juga nak dapat epic. Okay. Chests. 6 shelter tab 3. Okay, shelter ni nanti aku akan cerita. Okay. 2 explore tab 4 of Okay, 6. explore. Yang ni aku Double nak tap. cakap. 2 explore tab 4 of 6. Select caravan 1 tab. Caravan return 0. Okay, kita boleh jaga caravan kat sini. Survivor cash 90.3. Boleh dapat cash. Kalau kita memang set pada cash, kita boleh dapat, kita jaga caravan, kita dapat cash, dapat hadiah lah. Okay. Lost vault. Wala tayong ginamit na protection kagabi. Ipinaganda na kita ng doktor. More options. Bibigyan ka rin nila ng gamot. Micro. Web view. Hindi na Window po lost kailangan vault. yun. More Ako na po ang options. bahala sa sarili ko. Web view. Window lost more option. Free reels. Lit. Deep. Pwede More. niyo na po Eyes. bang No. i-transfer ang 5,000 Skip. dolyar The niyo yun? microphone. Web view. Window lost vault. Eye stream. Form. Deepers. Free reels. Deepers. Install. Skip. Web view. It's free reels. Drama. It's microphone. Web view. Window lost. Install. Link. Close. Okay. Lost So, vault. sorry, lambat. More option. Club fame 5 close. My resources cache 2.55 M bottle cap 39 water. 335/3 wastelands tab. Okay, apa tadi aku cakap? Ada quest kan? Okay. Own desert. Button. Okay, dia Double setiap, tap. okay, sorry. Okay, setiap dekat wasteland ni, bila kita dah selesai dekat satu tempat, dia akan bagi satu tempat lagi yang baru. Okay, contoh macam Bone Desert ni. Ini yang tempat terbaru aku unlock itu. Lama dah. Oh. Water. District 1 progress 0/6. Select water clarifier. Pawn shop level 5. 1 owned. District 1. Auto. My re. District 1. Upload. My re. District 1. Upload. My re. District 1. Upload. District 1. District 1. Upload. My district 1. Upload. District 1. Upload. District items. Item 6 produces water 9. 1 select mode. District 1. Water on. Upload. My resources cache 2.5. Microphone on.
001456. District water. Water. Double my district Close. District auto. My district 1 water. My resources cache 2.6 M bottle cap 39 water. 255/335 water recovery 11 hours 03 M. District My resources cache 2.6 M bottle cap 39 water. 245/335 water recovery 11 hours 03 M. Button. Double tap to activate. District close. Double tap to district water 5 shell. District 1 progress items 5 punch water clarifier level produces water 10 but 1 bone dead district auto my resources district 1 progress 20 auto quest is district 1 item 1 quest 150 quest more pop-up window checked on show touches reward cash 11 bottle cap fame 149 close my resources cash 2.62 M 105th quest protect caravan 1 explore tab more options selected care 6 hours 7 9 up 10 up cash 130 lost vault web view more up web view 4 deep open deep install 6 install skip web view 4 deep and deeper ofo install microphone off web view window lost vault install link close lost vault items backpack 11 shortcake meat on shortcake left and soup backpack 10 meat on bone left and soup my resource microphone. Okay, inilah kita boleh dapat ni. Dapat kata water bottle tapi tak banyak lah. Tak banyak kita boleh dapat water kan. Ni. Plus 5% water recovery. Okay. Macam tu lah. Okay, aku rasa sampai sini je. Okay, aku rasa sampai sini je sebenarnya. Tapi jangan lupa like, komen dan subscribe aku punya channel ni. Moga-moga boleh beri ilmu kepada siapa yang mencari game ni. Okay, okay, jumpa lagi di lain hari dan jumpa lagi dalam video yang lain lagi. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. 0